menyebut dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ibrahim bin Muhammad untuk menyampaikan persilakan. Falyatafaddal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada pengurusi majlis yang dihormati ahli jatuh kuasa, yang dihormati pada seluruh muslimin dan muslimat pada pagi ini. Jadi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita pada pagi ini dapat bertemu muka berada di surau ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapat rahmat, barakah, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini kita bawa sedikit tajuk berbicara tentang al-hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saban tahun kita sentiasa berbicara, tapi oleh kerana berkait dengan Nabi, apa saja yang ada kaitan dengan Nabi kita berbicara dan kita ulang-ulang kembali. Mudah-mudahan menentangi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapati tempat hijrahnya itu rezeki yang banyak dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapati tempat hijrahnya itu kemudahan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala selama mana dia berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah berlaku hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah adalah isyarat, adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi menghadapi tentangan musuh di Mekah, walaupun ada perlawanan daripada penduduk Madinah supaya Nabi datang, tapi belum menerima isyarat dan perintah Allah, Nabi tidak pindah. Jadi Nabi berpindah itu apabila turunnya ayat Al-Quran memerintahkan Nabi supaya berhijrah bersama dengan para sahabat, maka Nabi berhijrah. Dan juga pada masa itu tentangan daripada Quraisy Mekah semakin kuat setelah meninggalnya dua orang yang kuat memberi sokongan kepada dakwah Nabi dan merupakan orang yang dihormati di Mekah, iaitu Abu Talib dan isteri Nabi Siti Khadijah. Setelah dua orang ini meninggal dunia, maka tentangan daripada penduduk Mekah semakin kuat terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, jadi berlaku hijrah-hijrah yang lain. Seperti hijrah ke Habsah. Nabi hantar para sahabat untuk pergi berhijrah ke Habsah dan berdakwah di Habsah. Kerana Raja Habsah, Raja An-Najasi, dia adalah beragama Nasrani. Jadi dia boleh terima dengan Islam tu dia tidak jauh pada masa tu antara Nasrani dengan Islam. Agama Samawi, dipanggil dengan agama Samawi. Nabi hantar Ja'far bin Abu Talib dengan rombongannya sebagai utusan Rasulullah untuk berdakwah di Habsah. Dan akhirnya Raja Habsah ni, Raja An-Najasi, menerima Islam. Menerima Islam setelah para sahabat membaca ayat Al-Quran di sisinya, antaranya surah Maryam. Dia baca surah Maryam, dia lihat di sana terjemahan-terjemahan yang dalam surah itu menepati apa pengetahuan yang dia ada. Dan akhirnya Raja An-Najasi memeluk agama Islam. Dan Raja An-Najasi ini tidak bertemu dengan Nabi, tidak sempat bertemu dengan Nabi. Ketika Raja An-Najasi meninggal dunia, berita sampai kepada Nabi. Nabi melaksanakan solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib ni apabila
ada orang yang berada di tempat kita, contoh keluarganya meninggal dunia, dia sampaikan kepada tempat berada di sini, keluarga dia berada di tempat lain agak jauh, nak pergi untuk sembahyang jenazah tak boleh, jadi boleh buat solat jenazah gaib dengan syarat kita mengenali, kita ketahui dan diberitahu oleh keluarganya, diberitahu oleh sahabatnya, diberitahu oleh rakan-rakannya yang dikenali, maka boleh kita laksanakan solat jenazah gaib. Kalau kita tidak kenal, katakanlah berlaku tsunami yang lepas berlaku tsunami, ramai meninggal dunia, kita tidak kenal, jadi kita nak buat, kita tidak sesuai lah. Saya masa tu sedang tazkirah, menyampaikan tazkirah berlaku tsunami itu, meninggal dunia orang ramai itu. Tiba-tiba ada seorang jemaah minta saya buat solat jenazah gaib. Ketika lepas ceramah lah, saya kata pada pandangan saya lah tidak boleh, kerana mesti ada wakil daripada keluarga dia ataupun dikenali sahabat. Kita kenal dia sebagai sahabat dan dia meninggal dunia, diketahui ada wakil dia datang beritahu, ketika itu boleh kita melaksanakan. Yang ini umum, tidak kenal. Saya tidak benarkan lah. Masa tsunami dulu, dia tengah ceramah juga berlaku tsunami. Lepas tu seorang sahabat saya, dia orang Aceh, dia sedang ceramah juga dekat masjid, program pelajar. Dia ada slot lah, 1, 2, 3 macam tu. Pagi tu kawan saya sedang ceramah, tengah hari tu giliran Ustaz Abdullah nama dia. Dia keluarga dia kena tsunami. Orang datang telefon beritahu seluruhnya, dia tak hampir seluruhnya meninggal dunia. Tu ada keluarga dia ada di situ, dan dia pun sebagai ahli keluarga boleh melaksanakan solat jenazah gaib. Gaib. Selepas tu berlaku lagi hijrah pergi ke Taif. Sebelum hijrah ke Madinah, hijrah ke Taif. Di antara sejarah yang besar berlaku hijrah ke Taif. Jadi Nabi sendiri pergi hijrah ke Taif. Ketika Nabi berada di Mekah tadi, datangi malaikat Jibril alaihi salam. Jibril memberitahu sebelum hijrah ke Madinah, Jibril beritahu isyarat dan perintah daripada Allah supaya Nabi pergi ke Taif, hijrah ke Taif dan berdakwah penduduk Taif. Kerana penduduk Taif mereka mempunyai berhala untuk sembah sebanyak 1,500 berhala. Dekat Mekah 360 berhala. Dekat Taif 1,500 berhala. Pergi ke Taif wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad serta rombongan Islam pada masa itu tidak ramai Islam. Kalau hijrah itu kita baca sejarah, berhijrah seramai 120 orang. Tidak jumlah yang sedikit. Di masa berada di permulaan Islam itu 100 dan sekitar 120 orang berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Taif tidak diberitahu jumlahnya, tapi ada para sahabat datang bersama dengan Nabi. Bila Nabi pergi ke Taif, Taif ini jarak dengan Mekah dalam sekitar 95 km, 100 lebih kurang macam itulah. Jadi sampai ke Taif, beberapa hari perjalanan, Taif itu mempunyai benteng. Ada pagar, ada benteng, tak boleh nak masuk. Dia panggil Istana Taif. Jadi pemimpin Taif, Raja Taif dan seluruh penduduk Taif tinggal di dalam. Jadi nak masuk tak boleh. Berada di luar Istana Taif. Penduduk dia berada di dalam dan benteng sekeliling. Maka Nabi memanggil, wahai penduduk Taif, bukalah pintu dan keluarlah. Aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Kedatangan aku hari ini untuk menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan bi'sah hari kebangkitan. Nabi berdakwah di Mekah, peringkat awalnya 3 saja dakwah. Dakwahnya bersekitar 3 perkara. Yang pertama dipanggil uluhiyah, berdakwah tentang ketuhanan. Yang kedua tentang nubuwah, kebangkitan Nabi. Yang ketiga tentang bi'sah, hari akhirat. Bi'sah hari akhirat. 3 saja dakwah di peringkat permulaan. Jadi panggil penduduk Taif. Penduduk Taif tak buka. Mereka dengar suara Nabi tapi tak buka pintu Istana Taif. Esok panggil lagi. Dalam sejarah sebut, tengok dalam kitab Sadaq Al-Fatani bicara tentang dakwah di Taif. Dalam kita saya belajar tajuk ni,
dalam kitab Jam'ul Fawaid tentang dakwah ke Taif. Ada di sana tentang sejarah-sejarah Islam, tulisan Syekh Daud Al-Fatani. Kalau dekat pondok belajarlah. Belajar di pondok Pasir Mas. Tajuk ni. Panjanglah, tajuk sangat panjang. Jadi Nabi berdakwah sampai hari yang ke-22. Memanggil penduduk Taif itu setelah sampai 22 hari. 22 hari. Sampai hari yang ke-22, penduduk Taif bermusyawarah. Nak buat macam mana dengan orang yang berada di luar sana. Bermusyawarah, keputusannya kerah kumpul kanak-kanak, lontar batu ke arah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi. Lontar batu, keputusan musyawarah. Jadi buka pintu, semua kanak-kanak genggam batu lontar ke arah Nabi. Hari yang ke-22. Hari yang ke-23 Nabi tidak balik, tetap berada di istana Taif. Berdakwah lagi, panggil lagi. Mereka bermusyawarah lagi hari yang ke-22, 23. Kumpul pemuda, belia dan orang-orang yang kuat, gagah perkasa, lontar batu ke arah Nabi. Pada hari yang ke-23. Buka pintu istana Taif, lontar batu. Ketika itulah disebut Nabi luka berdarah. Luka berdarah dekat dahi Nabi. Jadi luka berdarah Nabi tadi kerana dilontar dengan batu oleh pemuda yang gagah perkasa, penduduk Pulau Taif. Tunggu lagi sehingga hari yang ke-24. Hari 24, hari yang terakhir lah, hari yang berdakwah last lah, hari yang ke-24. Jadi penduduk Taif bermusyawarah dan diperangi. Keputusan musyawarah, Nabi Muhammad dan sahabatnya hendaklah diperangi. Kita perang mereka. Keputusan musyawarah dia dibunuh Nabi. Keputusan musyawarah pada hari yang ke-24. Jadi ketika dia tengah nak bersiap sedia nak memerangi Nabi, ketika tu bangun dan keluar seorang perempuan penduduk Taif yang alim 3 buah kitab. Dan perempuan ini adalah anak kepada seorang pemimpin Taif yang pernah pergi belajar di luar daripada Taif dan kembali, dan dia alim kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Dia alim 3 buah kitab. Dia kata dia minta izin dengan penduduk Taif, dia nak keluar seorang dia saja. Dia kata izinkan aku keluar bersama dengan seorang khadam, 2 orang dia minta keluar, kerana aku tahu jika ia Nabi Muhammad, aku ada ciri-ciri dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil. Dia minta. Jadi penduduk Taif benarkan. 2 orang keluar. Keluar untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datangi Nabi, berada di agak undur ke belakang, agak jauh sedikit. Dengan sejarah kata ada batu dekat Nabi duduk tu, lepas tu ada pokok-pokok kurma. Ada sahabat kita pergi ke Taif sekarang lah pergi ke Taif. Lepas tu ada seorang yang menjaga kebun kurma, dan dia menceritakan kisah ini, dan dia beritahu di mana tempat Nabi duduk. Dia kata masih ada lagi. Di sini batu ni tempat Nabi duduk, di pokok kurma ni peristiwa di sini berlaku. Masih ada lagi orang yang mengetahui tentang kisah peristiwa Taif ketika dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datangi Jariyah, seorang wanita serta khadam dia juga seorang perempuan. Dia datang, dia kata siapakah yang mendakwa dia Nabi Muhammad? Nabi kata ana, sayalah Nabi lah. Jadi dia kata jika engkau Nabi Muhammad, dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil ada menyatakan ciri-cirinya. Dia kata kalau Nabi Muhammad benar kamu Nabi Muhammad, sila kamu terjemah lapas ini dalam kitab Injil. Menyatakan apa telah kamu terjemah kalau benar kamu Nabi Muhammad. Lapas ni bukan semua orang tahu. Cuba terjemah. Yang berbunyi dalam kitab Injil yang berbunyi mizin wa mizin wa manizan wa mizin. Jika kamu benar Nabi Muhammad, apakah maksud perkataan ini? Mizin wa mizin wa manizan wa mizin. Dia beritahu kepada Nabi. Dia tanya Nabi, para sahabat, ada beberapa orang sahabat semua tak tahu maksudnya. Maka Nabi kata yang bermaksud Muhammad wa Ahmad. Nama Nabi, perkataan itu dalam kitab Injil, nama Nabi Muhammad. Nama dia Muhammad wa Ahmad. Lepas tu Jariyah tu kata, benar jawapan engkau, betul jawapan Nabi. Tapi dia kata, aku masih tidak percaya, tak percaya lagi. Walaupun Nabi dah betul jawab Muhammad wa Ahmad. Dia kata satu lagi, perkataannya berbunyi Toba wa Toba.
Toba wa toba, perkataan itu. Jadi tidak ada juga dalam Al-Quran dan tak dapat dikesan. Para sahabat juga tidak mengetahui. Apakah maksudnya? Nabi Muhammad jawab, yang bermaksud ana tayyib, ana tayyib. Nabi Muhammad lah yang terbaik. Nabi Muhammad lah yang tiga jawapan. Dia pun berpindah pada kitab lain pula. Dia kata aku tidak percaya. Dia buka pula kitab Taurat. Dia kata cuba kau terjemah dalam kitab ini. Baca kitab Taurat pula. Yang berbunyi Hamisan Farkhisa. Hamisan Farkhisa ni nampak macam Arab, tapi bila salin, bila tulisannya ada alif di tengah, tulisannya lain. Berbeza. Sebutannya tu mungkin kedengaran, tapi tak boleh nak diterjemah juga. Hamisan Farkhisa. Apakah maksud perkataan ini? Sahabat juga tidak tahu. Nabi terjemah al-haq wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Bermaksud antara kebenaran dan kebatilan. Maka Jariyah tu kata, benar jawapan engkau. Betul juga, 3 kali dah. Masih lagi tidak percaya. Dah 3 jawapan. Dia kata, baik di dalam kitab yang aku pelajari, jikalau benar kamu Nabi Muhammad, di belakang Nabi, dekat berikat antara hujung salbi Nabi Muhammad mempunyai tanda, ada tanda dengan tulisan khataman nubuwah, Nabi akhir zaman. Ditulis dengan tulisan Nabi akhir zaman di belakang Nabi. Kalau benar kamu Nabi Muhammad, aku nak tengok tulisan itu. Tulisan yang kecil, 1 titik berada di belakang hujung salbi Nabi, dekat belikat Nabi. Nabi pembuka di situ sahaja, membelakangi Jariyah tadi untuk memberi bukti. Maka dia datangi ke belakang dan dia lihat ada sungguh tulisan tadi dengan 1 titik yang indah, dengan cahaya yang gilang gemilang. Tulisan Nabi Khataman Nubuwah terpantul ke matanya. Lihat tu, dengan tulisan yang sangat indah, bercahaya gilang gemilang, datangi terpantul ke matanya. Maka dia tersungkur rebah. Di tangannya memegang berhala, tersungkur rebah, patah berhala tadi, dan pensan pensan Jariyah tadi. Tak mampu dia nak melihat keindahan dan kehebatan, mukjizat dan cahaya yang berada di belakang Nabi. Tersungkur rebah pensan. Bila dia bangun kembali, dia bangun pada pensan, dia kata, benar engkau Nabi Muhammad. Tahu yakin, benar kau Nabi Muhammad. Pada saat ini juga aku memeluk agama Islam dia. Dengan Jariyah, dengan khadam dia 2 orang, dia pun terus mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam dan yakin Nabi Muhammad yang sebenar. Apa yang Nabi bawa 3 perkara tadi, terus dia beri keyakinan. Ada dialog dia dengan Nabi lah. Akhir sekali dia kata, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, untuk penduduk Taif serahkan kepada aku. Aku akan masuk kembali dan berdakwah pada semua penduduk Taif. Dia masuk berdakwah. Dia minta Nabi izin kepada dia. Nabi pun benarkan. Dia pun masuk kembali. Penduduk Taif dia kumpul. Dia beritahu yang berada di luar sana, benar Nabi Muhammad apa yang dicatat dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil, dan aku telah berbincang, berdialog dengan dia sebenarnya, dan minta seluruh penduduk Taif memeluk agama Islam. Jadi penduduk Taif tidak terima. Tangkap Jariyah tadi, tak terima. Tangkap Jariyah dan khadam dia, suruh murtad. Kamu kena murtad, tak boleh diterima. Penduduk Taif tidak terima pada masa itu, dan ditangkap, dipaksa suruh murtad. Dia tidak mahu murtad. Dirotan, tak mahu juga. Dan last sekali ia dipaku, 2 tangannya dipaku, dada dia, kaki dia, paha dia, dan dicungkil 2 biji matanya dan dibunuh. Meninggal dunia 2 orang ini, dan ditelanjankan, dilontar kembali. Buka pintu sana, lontar 2 jenazah kepada Nabi Hamid, jenazah yang masuk Islam. Meninggal dunia 2 orang yang memeluk agama Islam, dibunuh oleh penduduk Taif. Maka Nabi beri selendangnya, ditutupi jenazah tersebut. Dan para sahabat bertanya Nabi, ya Rasulullah, kenapakah Jariyah dan khadam ini sanggup mempertahankan Islam sehingga ia dibunuh demikian? Nabi kata, ketika Jariyah ni hendak meninggal dunia, jadi dia Allah beri kepada dia dapat melihat syurga, tempat yang indah, tempat tinggalnya. Maka ketika mata dia dicongkil, dia sudah tidak merasai lagi apa-apa kesakitan, kerana masa tu dia telah dapat melihat syurga Allah Subhanahu wa taala. Syahid dia, dan ditanam ia di situ Jariyah tadi. Ketika tu
datangi malaikat Jibril alaihi salam. Jibril kata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, izinkan aku hancurkan seluruh penduduk Taif ini. Akan ku ambil bukit yang ada sebelah Taif ni, akan ku angkat bukit ni, ku hampat biar seluruh penduduk Taif meninggal dunia kerana mereka menghina kamu ya Rasulullah dan orang yang telah memeluk agama Islam. Mereka telah bunuh. Izinkan aku." Malaikat Jibril mohon pada Nabi. Nabi tidak benarkan. Sebaliknya Nabi berdoa, "Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ya Tuhanku, beri petunjuklah kepada kaumku termasuk penduduk Taif ini kerana mereka tidak mengetahui. Berilah hidayah kepada mereka, kepada penduduk Taif. Jadi berkat doa Nabi, pada tahun 8 Hijrah kembali menguasai kota Mekah. Pada tahun 9 Hijrah Nabi datangi dakwah ke Taif, seluruh penduduk Taif menerima Islam. Kerana ketika tu Islam tentera sahaja 10,000 orang. Penduduk Taif sudah tidak mampu lagi hendak berdepan dengan Islam, berdepan dengan tentera-tentera Islam. Penduduk Mekah juga ketika Nabi datang 8 Hijrah, semuanya mereka berada di Masjidil Haram Mekah, berada di dalam rumah, berada dalam rumah Abu Sufyan alaihi salam, dalam rumah Abu Sufyan. Karena mereka sudah tidak ada kekuatan pada tahun 8 Hijrah. Bagaimana Islam berkembang dengan begitu cepat. Dalam masa 8 tahun mengumpul tentera seramai 10,000 orang yang kuat, yang gagah perkasa. Itu kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di peringkat awalnya lemah, tapi di peringkat seterusnya menjadi kuat. Seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, "Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawa ala suqih yu'jibuz zurra aliyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat minhum maghfiratan wa ajran azima." Di awalnya adalah mereka, Nabi Muhammad adalah kecil dan lemah seumpama biji-bijian. Mereka awalnya adalah kecil, sedikit dan lemah seperti biji-bijian. Kemudian ditanam, disubur, dibaja. Mereka bersatu dan kuat. Dan akhirnya semakin membesar dan menjadi negara, menjadi sebuah kuasa yang kuat. Sehingga mereka digeruni dan ditakuti. Itulah janji Allah kepada orang Islam yang mana mereka taat mengikuti perintah Allah dan Rasul, mereka Allah beri ganjaran yang besar kepada mereka sehingga mereka menjadi sebuah pimpinan sebuah negara di Madinah yang ditakuti oleh kawan dan lawan, ditakuti, dihormati oleh kawan dan lawan. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada hijrah, berada di Mekah sebelum pergi ke Madinah. Berada di Mekah sebelum pergi ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah daripada Allah, jadi nak berhijrah. Berlaku 2 hijrah, 1 hijrah bersama dengan Umar Al-Khattab seramai 120 orang. Berhijrah bersama dengan Umar Al-Khattab. Satu lagi hijrah Nabi Abu Bakar dan seorang pemandu jalan. Nama dia Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini bukan orang Islam. Dia orang kafir Quraisy. Ketika Nabi berhijrah, pemuda-pemuda kafir Quraisy sedang mencari Nabi. Nabi ketika itu bersembunyi di Gua Sur dan seorang pemuda kafir Quraisy mengetahui tempat Nabi berada. Nama dia Abdullah bin Uraikid. Orang lain semua tak tahu. Dia seorang saja tahu. Hari ketiga dia akan datang ambil Nabi. Kalaulah Abdullah bin Uraikid ini beritahu kepada pemimpin kafir Quraisy, dia akan dapat upah yang banyak dan boleh pergi tangkap Nabi. Tapi dia tidak melakukan demikian kerana ia telah ikat janji dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia ikat janji dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq upah dia, upah Abdullah bin Uraikid, dan dia pegang dengan janji tadi. Dia seorang pemandu jalan, seorang guide pemandu jalan untuk pergi ke mana-mana di hutan, kepada pasir, Mekah, Madinah, Mekah, Taif, Mekah, Yaman dan sebagainya. Dia adalah antara pakar laluan di Mekah ke tempat lain. Bila dia ambil upah orang tu, dia terus pegang janji, dia tidak akan bocorkan rahsia. Itu antara, kalau kita belajar kelebihan Quraisy ni, kelebihan dia berani pegang janji, amanah. Ada beberapa kelebihan dia. Pandai sajak, pandai baca-bacaan sajak syair. Antara kelebihan
sebelum dan semasa Nabi berada. Cuma mereka tidak percaya pada akidah tauhid Islam sahaja. Yang lain mereka hebat. Jadi menunjukkan di sini bahawa kita boleh berurusan dengan orang bukan Islam selama mana mereka tu baik dengan orang Islam dan kita yakin dan percaya dia tidak akan mengkhianati kita, boleh kita berurusan. Seperti di Madinah, Nabi beli baju besi dengan orang kafir Majusi untuk bawa masuk dalam peperangan. Jadi beli dengan baju besi dengan orang kafir Majusi. Setelah cari baju yang dibuat oleh orang Islam dah habis, maka beli dengan orang kafir Majusi. Boleh. Dan juga ada seorang kafir Majusi di zaman Nabi ketika di Madinah, bagaimana ia memukul anaknya ketika anaknya makan siang hari di bulan Ramadan. Dia hormat orang Islam. Dia pukul anak dia sehingga pingsan. Dia kata, kamu tak hormat orang Islam. Walaupun kita bukan Islam, kita berada di Madinah, kita hormat orang Islam. Jadi dia pukul anak dia sehingga pingsan. Seorang Majusi di zaman Nabi, seorang bukan Islam. Jadi orang kafir Abdullah bin Uraikid pegang pada janji. Dia tidak bocor rahsia. Cukup hari ketiga datang ambil Nabi dan Abu Bakar dekat Gua Sur, bawa perjalanan sejauh 450 batu, perjalanan 7 hari 7 malam. Dan bergerak 12 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal. Sampai di sana. Ada banyak peristiwa 12 Rabiul Awal. Kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Ada beberapa peristiwa tentang 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi berjalan, dalam perjalanan tu banyak pertemuan banyak. Macam-macam pertemuannya. Seperti bertemu dengan Sarakah dan hampir-hampir sampai ke Madinah. Nabi singgah, tak masuk lagi Madinah, tak masuk lagi Quba, singgah di sebuah rumah yang didiami oleh Ummul Ma'bad. Dalam sejarah sebut Ummul Ma'bad. Ummul Ma'bad ni seorang perempuan. Suami dia pergi ke Madinah, dia berada di kat rumah dia. Didatangi Nabi, Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid. Agak jauh juga dengan Madinah lah, tapi dia kira penduduk Madinah juga. Jauh lagi dengan Quba. Berapa kilometer nak sampai ke Quba. Jadi nama dia Ummul Ma'bad. Nabi datangi kehabisan makanan. Tak ada lah makanan. Datangi meminta makanan dengan Ummul Ma'bad dan minta susu. Dan dia susu kambing. Ada Nabi kambing 2 ekor dan dibenarkan. Dia benarkan, dia izinkan Nabi. Jadi Nabi pergi, kambing itu kurus dan tidak ada susu. Jadi Nabi pegang dengan izin Allah, kambing itu jadi gemuk dan keluar susu tadi. Diperah susu tu, minum 3 orang dan lebih beri pada Ummul Ma'bad. Dia sangat terkejut melihat susut tubuh Nabi, percakapan Nabi, keindahan wajah Nabi. Dia rasa keheranan. Dia tak pernah lihat, tak pernah temui orang yang sehebat Nabi tadi, Ummul Ma'bad tu. Lepas tu Nabi pergi, suami dia balik. Dia cerita kepada suaminya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya kata, itulah Nabi Muhammad. Yang mana aku, Nabi Muhammad ni, yang mana suami dia dan penduduk Madinah sedang tunggu. Inilah Nabi Muhammad yang kami semua sedang tunggu. Inilah orangnya. Dia beritahu pada isteri dia ciri-ciri tadi. Dia kata dia pegang kambing, Nabi Muhammad pegang kambing, kambing tu jadi gemuk, isteri dia cerita. Lepas tu susu kambing tidak ada, tiba-tiba jadi banyak. Percakapannya, wajahnya, dia kata semua indah melihat Nabi. Maka kata suaminya, itulah Nabi Muhammad. Walaupun tidak pernah melihat, memberitahu ciri-ciri dah tahu dah itu Nabi Muhammad. Maka suami dia kejar kembali nak jumpa dengan Nabi. Penduduk Madinah sedang tunggu Nabi. Nabi sampai ke Quba, bina masjid Quba, letak batu je lah masa tu. Sembahyang sunat di Quba, datang masuk ke Madinah. Penduduk Madinah buat barisan, tunggu dan bergarak sambil bernasyid lagu Tala al-Badru alaina, lagu yang mereka bernasyid, dan bermain kompang. Nabi benarkan bermain kompang. Jadi mereka bermain kompang mengiringi Nabi. Masa tu ada unta, Nabi bawa unta sekali. Nama dia unta Nabi Aqba. Nama unta Nabi Aqba. Ada 10 binatang yang masuk syurga yang ada kait dengan Nabi Sulaiman, ada kait dengan Nabi-Nabi. Antaranya ada kait dengan para ahli ulama. Ada 10 jenis binatang masuk syurga. Antaranya Aqba, unta Nabi.
Jadi Nabi berjalan dengan diiringi oleh penduduk Madinah. Penduduk Madinah kata, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, dan tinggallah di rumah kami, jadikanlah kami keluarga angkatmu. Mereka minta. Nabi berjalan. Nabi kata, di mana untaku berhenti, di situlah keluarga angkatku, dan di situlah Nabi akan tinggal. Jadi unta Nabi singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Berjalan tu penduduk Madinah mengiringi, sambil bermain kompang, sambil bernasik, sambil bergembira kedatangan seorang pemimpin yang sudah lama mereka tunggu. Kerana Madinah tidak ada pemimpin, mereka jemput Nabi di Mekah, datangi beberapa kali, menemui Nabi, minta Nabi datang ke Madinah. Akhirnya Nabi datang, sudah tentu kegembiraan kepada penduduk Madinah. Dan sebelum Nabi datang, Nabi telah hantar beberapa pendakwah, antaranya Mus'ab bin Amir, guru Al-Quran, memberi sumbangan dan khidmat yang besar di dalam perkembangan Islam. Nama Mus'ab bin Amir datang lebih awal. Nabi dah datang beberapa tahun sebelum Nabi datang. Mus'ab telah mengajar, telah mengislamkan mereka, mengajar mengaji, mengajar agama dan sebagainya. Jadi singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, bila bertanya, silsilah Abu Ayyub Al-Ansari adalah silsilah dengan Nabi Muhammad sampai kepada Abdul Manaf macam tu. Bila sampai dia di sana, keluarga Nabi juga. Abu Ayyub Al-Ansari antara yang banyak menyampaikan hadis. Sebab Nabi tidur di rumahnya, dia tahu bagaimana kelakuan tidur Nabi. Makan bersama dengan dia, dia tahu bagaimana makan Nabi. Lepas tu rupa parah Nabi, pakaian Nabi diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Antaranya hadis yang terkenal, dia cerita tentang janggut Nabi, tentang misai Nabi. Dia kata Nabi Muhammad i'fa'ul liha wa i'fa'us syawariba. Antara hadis yang dibawa dan disebut oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata Nabi Ayyub kata Nabi Muhammad pendek misainya dan panjang janggutnya. Dia kata wa i'fa'ul liha, panjang janggut, wa ihfa'us syawariba, dan pendek misai dan panjang janggutnya. Antara hadis Abu Ayyub Al-Ansari sebut. Dan ketika makan, ketika berbuka puasa di bulan Ramadan, Abu Ayyub sebut Nabi berbuka puasa di bulan Ramadan bersama dengan Abu Ayyub. Bila dia tengok makanan, Abu Ayyub menangis. Sahabat bertanya, ya Abu Ayyub, kenapakah engkau menangis? Dia kata, aku ingat di zaman Nabi Muhammad, setelah Nabi wafat, Nabi meninggal, Abu Ayyub masih hidup lagi, makan bersama sahabat, makanan tu banyak, makanan tu ada banyak. Dia pun ingat, dia kata masa hidup di zaman Nabi, Nabi makan sedikit sahaja. Selepas Nabi meninggal dunia, makanan kita ni banyak. Berbuka puasa dengan sahabat, ada banyak beberapa makanan. Abu Ayyub lihat, dia menangis. Dia menangis tengok makanan tadi. Sahabat bertanya, wahai Abu Ayyub, kenapakah saudara menangis? Kenapa menangis? Dia kata, ingat Nabi berbuka puasa sedikit saja makanan. Nabi dia kata, makan sedikit, ibadatnya banyak. Ibadat dia banyak. Dia mulai Nabi. Siti Aisyah cerita, aku bangun menyertai qiyamul Nabi. Dia kata dia sembahyang di awal, di tengah malam sembahyang dengan Nabi. Lepas Nabi sembahyang 2 rakaat, aku sembahyang 2 rakaat. Aku mengiringi ibadat Nabi. Bila aku letih, aku tertidur. Tidur Siti Aisyah. Lepas tu bila aku bangun, Nabi sembahyang lagi, aku menyertai lagi. Sembahyang lagi. Lepas tu aku rasa letih, aku tertidur. Aku bangun, Nabi masih lagi sembahyang. Belum subuh, sembahyang lagi. Aku sertai Nabi. Macam itulah sehingga subuh. Lepas subuh sembahyang dah habis, selesai apa semua di rumah, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapakah sembahyang begitu banyak? Sedangkan Rasulullah telah dijamin syurga, telah maksum. Nabi Muhammad sebut inilah sebagai syukur abdan syakura. Itulah tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah beri. Begitulah umatku, begitulah sahabat umatku seluruhnya, tanda syukur kepada Allah dengan melakukan ibadah kepadanya. Banyak ibadat, banyaklah kesyukuran. Siapa yang buat ibadat itu banyak, tanda dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda syukur tu macam tu. Siapa banyak berzikir, sebut la ilaha illallah tu banyaklah tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya dia sembahyang sunat,
maka sedikitlah tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah beritahu, Nabi beritahu kepadanya, banyaknya ibadah itulah menunjukkan banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub kata, Nabi sedikit makannya tapi banyak ibadatnya. Dia kata kita di hari ini makan banyak, ibadat kita sedikit. Tu sahabat ibadat banyak dah, tapi masih lagi dikira sedikit. Apa ni, makan banyak, ibadat sedikit. Di zaman kita lagilah, tu lagilah sedikit ibadatnya, makan lagilah banyak berbanding dengan sahabat tadi. Jadi begitulah apa ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, tabi'in dan sebagainya. Jadi panjang sebenarnya tentang apa ni hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahawa Nabi benarkan bermain kompang. Kompang itu ada satu penutup. Satu ni tutup, satu ni terbuka, dibenarkan. Dan ditegah bermain gendang. Gendang tak boleh. Ada dua penutup. Di sini tutup, di sini tutup. Itu diberitahu oleh Tutup Guru kita lah masa belajar dekat pondok, belajar dengan Tutup Guru alim ulama dulu. Dia kata banyak alat muzik yang tidak dibenarkan dan ada alat muzik yang dibenarkan. Antaranya kompang. Kompang tu dia ada satu alat penutup. Dia tutup satu. Seperti palu geduk. Palu untuk kita orang zaman dulu nak panggil orang sembahyang, dia buat paluan tu. Tu boleh. Dia tak boleh ada dua tutupan. Bila ada dua tutupan, bila dia palu, dia akan masuk ke hatinya, dia akan jadi makin jauh. Dia akan tak pergi. Dia akan je leka, makin leka. Alat muzik tu bila kita palu dia, bila kita sentuh dia, bila kita tiup dia, dia akan semakin masuk ke dalam hati, jadi semakin leka, jadi semakin malas untuk buat ibadah. Kalau alat muzik yang terbuka macam gendang tadi, dia tidak masuk dalam hati. Bila bunyi azan, berhenti, datang sembahyang. Tu, banyak alat muzik tadi ada yang dibenarkan. Kalau bahasa Kelantan lah, dia bila dia palu, bunyi dia tu suruh kita mari surau dah. Bunyi kompang tadi, bunyi geduk tu. Bila kita panggil dia tu, bunyi dia suruh mari dah. Kalau kita palu gendang, bunyi dia ni tak bagi kita datang dah. Bunyi dia tu dengan bahasa Kelantan lah. Dia bunyi macam ni. Dok dan. Dia tak ada dah, tak sempat. Dok dan. Tak ada dah mari. Tak sempat dah, pergilah semayang. Kami banyak lagi nak buat persembahan, buat latihan banyak. Tak ada dah alat muzik dia tu menunjukkan kita tak sempat dah nak mari sembahyang. Dok dan. Tapi kalau kita palu kompang, palu geduk, dia dan sempat dan. Dia boleh mari. Paluan dia tu menunjukkan kita boleh mari dah kat surau. Kira juga dia tak kira. Rupanya Islam tu bijak. Islam beritahu tadi sesuatu perkara tak benarkan. Contoh kita minum berdiri. Rupa-rupanya bila minum berdiri, air itu akan turun terus kena buah pinggang dan cepat rosak. Tapi kalau kita minum duduk, air itu datang, dia akan slow dekat pinggang kita. Dia datang dengan lembut. Islam menegah minum berdiri, kecuali minum air zam-zam. Sahabat kata, kami melihat Rasulullah minum air zam-zam sambil berdiri. Kami lihat Rasulullah minum air lain, air biasa, duduk. Rasulullah duduk. Minum air zam-zam boleh berdiri, kerana air zam-zam itu sendiri dah penawar. Kalau air lain tak boleh, kita kena duduk. Tidak memberi pada bahaya pada diri kita. Jadi dalam Islam banyak perkara yang memberi contoh tauladan kepada kita. Lepas tu ada soalan-soalan daripada hadis-hadis Nabi yang dibawa oleh para sahabat yang rapat dengan Nabi. Saya pada minggu lepas ada seorang tu bawa tajuk Sama'il Muhammadi. Kita dengar ceramah dia. Dia kata antaranya Nabi jaga solat sunat. Antara solat sunat zuhur dan solat sunat sebelum zuhur Nabi jaga. Dia baca dalam kitab Sama'il Muhammadi. Dia kata hadis yang berbunyi, man hafaza, barang siapa jaga solat sunat 4 rakaatin, 4 rakaat qabla zuhrin, sebelum sembahyang fardu zuhur, lepas azan, sebelum nak sembahyang fardu zuhur, ada 4 rakaat solat sunat qabliyah. Sembahyang 2 rakaat, beri salam, sembahyang pula 2 rakaat, ada 4. Man hafaza, dia hurai perkataan hafaza. Kalau setengah-setengah sunat Nabi sebut amalah, melakukan. Tapi yang ni hafaza. Hafaza bermaksud jaga, mengambil berat
menyayangi dan mencintai. Solat sunat 4 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur. Selepas azan, beri masa yang agak panjang 15 minit untuk dilakukan solat sunat. Jangan 5 minit. 10 minit mungkin tak sempat, beri 15 minit untuk melakukan 2 solat sunat yang besar pahala. Sehingga disebut hafazah, menjaga bukan melakukan. Man hafazah 4 rakaatin qabla zuhrin, barang siapa sembahyang sunat 4 rakaat 2 salam sebelum sembahyang fardu zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat selepas sembahyang fardu zuhur, haramahullah 'alan nar, diharamkan dia daripada api neraka. Allah haramkan dia, Allah jauhkan dia daripada api neraka. Para sahabat jaga solat ni. Sebelum zuhur 4 rakaat, sebelum asar juga 4 rakaat. Hadisnya berbunyi, rahimallah imra'a qabla asrin arba'an, dikasihi oleh Allah orang yang sembahyang sunat sebelum solat fardu asar 4 rakaat, juga 2 salam. Buat 2 salam, buat 1 salam, sembahyang lagi, 2 rakaat lagi, 1 salam lagi. 4 rakaat juga sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar. Solat sunat dia 4 rakaat. Jadi beri masa dia panjang. Kalau dekat pondok sangat panjang. Lepas saya pernah pergi sembahyang zuhur dekat pondok Lubuk Tapoh. Pondok ayah Dr. Luqman. Bekas mufti wilayah. Jadi saya belajar juga di sana, pergi ke pondok Lubuk Tapoh. Dalam pelajar ramailah 300-400 orang setiap masa. Jadi kita sembahyang zuhur dulu-dululah masa sekolah menengah masa tu. Jadi bila sembahyang sunat 2 rakaat, kita tak tahu kata 4 masa tu. Jadi tunggu tu tak, solat zuhur tu lama. Rumah tok guru sebelah pondok. Bila cukup 4 rakaat, dia beri masa sedikit, kira-kira 20 minit, macam tu 25 minit macam tu. Tok guru naik daripada arah depan, naik terus dia di imam, dia naik kat sejadah imam, baru iqamat. Tok guru akan naik ke sejadah imam daripada rumah dia, dia akan naik ke sejadah imam. Tiba-tiba muncul dia naik sejadah terus iqamat. Jadi kalau tengok dalam kitab Sabilal Muhtadin, mesti tok imam berada di sejadah imam baru iqamat. Masuknya waktu iqamat kerana disuruh oleh imam. Bukan Bilal muazzin tu bangun iqamat, bukan. Masuknya diberi izin oleh imam. Maksudnya waktu solat lain kerana kita melihat matahari, kita melihat takwin waktu. Maksudnya iqamat disuruh oleh imam. Imam tu mempunyai kuasa. Bila imam beri isyarat, baru masuk. Tidak kata muazzin Bilal ke bangun iqamat sendiri, tidak. Dia lihat ada imam, dia isyarat, tu imam angguk, dia angguk, boleh. Ada beberapa surau, dia iqamat, tu imam tak ada. Lepas iqamat, siapa tu imam? Tak, siapa tu imam? Oh, dia kata, ada ustaz dah ambil ismayang. Saya lah ambil ismayang tu. Ambil ismayang. Dia pun tunggu. Saya datang, tak ada imam. Tak ada ustaz. Nasib baik ustaz datang. Jadi tak imam. Ada satu surau lagi, tak semayang tu, balik tu. Saya pergi ceramah, dia kata, ustaz, minggu lepas cuti sekolah. Lepas tu Tok Imam balik kampung, pengurusi balik, AJK balik, tinggal kami je lah, 5-6 orang, 7 orang. Datang semayang maghrib, tak ada Tok Imam. Azan. Qomat tak qomat, Ustaz. Tengok tak ada, saya balik, Ustaz. Takut orang suruh jadi Tok Imam. Kita tak pandai. Dia kata semayang masing-masing. Allahu Akbar. Kata sembahyanglah di kalangan kita. Siapa, walaupun kita tidak pandai, dia dikira kebolehan sesama kita. Jikalau masih belajar, jikalau kita masih menuntut ilmu, jika salah baca Fatihah, salah baca At-Tahiyat, dimaafkan dengan syarat datang menuntut ilmu, datang belajar mengaji, kita salah, dimaafkan. Semua guru-guru beritahu. Masa kita belajar dulu, semua tutup guru kita beritahu. Peringkat kanak-kanak, peringkat menengah, peringkat dewasa yang baru datang, yang baru insaf belajar dan salah dalam tempoh mereka belajar, maka dimaafkan. Dimaafkan dalam keadaan belajar kita. Lepas tu malu baca perlahan, sudahlah. Tu malu baca doa, tak pandai Ustaz. Doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Doa bahasa Melayu boleh. Dia tak pandai bahasa Arab. Kena buat berjemaah, jangan balik. Mari dah balik dia. Lepas tu ada seorang tu, lepas saya ceramah,
Dia kata, ustaz, dia bertanya saya katak di sini. Dia kata dia nak tanya tentang qiraat bacaan. Tentang qiraat bacaan. Bacaan di dalam sembahyang. Jadi kita tinggal tentang hijrah tadi, kita ambil beberapa soalan. Saya betul catat di sini ada 4 soalan. Ada orang tanya, ada dalam telefon, ada orang tanya, kita catat sini. Dia kata, ustaz nak tanya tentang qiraat bacaan di dalam sembahyang. Jadi makmum baca sir, baca perlahan. Dia kata dia dapati, dia belajarlah dengan tutup guru dulu. Lepas tu dia rujuk kitab Ibnu Hajar, kitab mengatakan bahawa tidak boleh baca terlalu perlahan Fatihah yang jadi makmum. Selepas tu imam habis baca, kita makmum baca terlalu perlahan, tak keluar makhraj, batal. Betul kok? Dia tanya saya, betul kok demikian? Saya jawab betul lah. Dia kata bila kita jadi makmum, kita baca tu terlalu perlahan, berbisik, sehingga tak dengar, makhraj tak keluar. Sah atau tak sah? Saya kata tak sah lah kalau macam tu. Kena keluar juga. Jadi bacaan tu ada 4. Ada 4 bacaan. Yang pertama, bacaan tu terlalu perlahan, tak dengar. Ini tak sah. Bacaan Fatihah ketika sembahyang menjadi makmum. Yang kedua, kedengaran sedikit di telinganya dan keluar makhraj. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, huruf sin tu keluar. Kita dengar lah. Yang di sebelah tak ada dengar sikit-sikit tentang huruf sin. Yang huruf lain tu mungkin tak dengar sangat. Macam huruf berhamburan, huruf shin, huruf sin, kena dengar lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kena ada. Makhraj tu keluar. Makhraj yang menghembus. Ada makhraj yang berada di dalam, ada makhraj bibir, ada makhraj berhamburan keluar. Jadi kalau dia baca senyap, tak dengar langsung, membawa pada batal. Betul kah? Dia tanya saya. Kata betul lah kalau macam tu. Jadi yang pertama batal, tak dengar langsung. Yang kedua, kedengaran sedikit. Inilah yang terbaik. Yang ketiga, dengar semuanya agak kuat sehingga orang sebelah dengar, mungkin membawa pada makruh. Yang ketiga, dengar semuanya kuat, dia baca kuat sangat, kita sebelah dengar jelas. Yang ketiga tadi dengar perlahan sikit-sikit. Yang kedua tadi kedengaran tu tak jelas. Yang tu yang kita nak. Yang pertama tadi tak dengar langsung. Tak dengar langsung bacaannya. Berbisik pun tidak. Ya macam tu. Tak tahu bibir pun bergerak ke tak. Tak tahu dia ni baca ke tak baca. Ada seorang tu, anak saudara saya beritahu, dia kata, ustaz, ada orang tu sembahyang sebelah dia. Selalu pergi sembahyang Jumaat, dia tu sembahyang dekat belakang, dekat luar, sembahyang Jumaat. Lepas tu bibir tak gerak. Tak gerak bibir dia, orang tua dia. Lepas tu dia pun tanya, dah kenal lah, lama-lama kenal. Dia kata orang tua tu beritahu dia tak pandai baca at-tahiyat, tak pandai baca Fatihah. Lepas tu tak belajar dia. Dia nak malulah nak belajar. Tak suara tak keluar. Sikit-sikit je keluar. Bila tanya, dia memang tak boleh baca. Tu. Jadi kita belajar kembali, mudah-mudahan kita tahu apa yang kita sebut tadi jelas dan dipahami. Dia tanya lagi, dia kata, ustaz, apa ni kita sembahyang sunat, jadi kita baca Fatihah, lepas tu tak baca surah. Surah kita tak baca. Sembahyang sunat, rakaat pertama baca Fatihah, rokok. Rakaat kedua baca Fatihah, rokok. Fatihah tak baca. Boleh ke tak? Kalau tengok dalam hadis Nabi, jadi Nabi ni dia suka, Nabi Muhammad paling suka sembahyang sunat membaca lepas Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua selepas Fatihah baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Kerana Nabi sebut, barang siapa membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dia mendapat pahala seumpama dia baca rubuk 1/4 Al-Quran. Dan barang siapa baca surah Al-Ikhlas dalam sembahyang, seumpama dia dapat membaca sulus 1/3 Al-Quran. Jadi dua surah ini aku mencintainya. Hampir seluruh solat sunatku aku baca dua surah ni, terutama pada malam Jumaat dan siangnya. Seluruh solat sunat Nabi pada malam Jumaat dan siangnya. Walaupun solat sunat tu main sunat duha, kena baca wasamsi wa duha dan waduha, tapi pada hari Jumaat Nabi kata aku baca kuliah dan qul huwallah. Kadang-kadang ada juga Nabi baca surah lain, tapi dua surah ini sangat aku cintai, Qul ya al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Kalaulah tak mampu nak cepat, boleh juga baca rakaat pertama qul huwallah, rakaat yang kedua qul huwallah juga. Untuk surah
Al-Ikhlas sahaja boleh ulang. Surah lain tidak boleh diulang. Boleh ulang surah Al-Ikhlas sahaja. Tak mampu juga, bacalah walaupun satu ayat. Satu ayat lepas Fatihah, carilah ayat mana-mana satu ayat. Tak mampu juga, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, dikira juga. Habis Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, rakaat kedua habis baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dikira membaca surah. Barang siapa tidak membaca surah di dalam sembahyangnya, maka tepat surah itu menjadi makruh. Makruh semaya dia. Jadi kalau salam, ada orang tanya pula, Ustaz, ada jemaah sembahyang fardu, beliau memberi salam sebelum Tok Imam salam kedua. Salam pertama dia beri salam dah. Jawab dia makruh. Mesti beri salam selepas Tok Imam salam kedua. Dua perkara kena jaga dalam solat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, mesti takbiratul ihram selepas Tok Imam takbir. Tok Imam takbir, kita letaklah hati kita yakin Tok Imam tidak akan ulang kembali takbirnya, baru kita takbir. Dan yang kedua, salam. Selepas salam kedua, barulah makmum beri salam. Ketika beri salam, niat Tok Imam tidak akan ulang kembali solatnya, dia dah selesai, baru kita beri salam. Jangan Tok Imam takbir, tak habis lagi huruf ra kita dah masuk. Tok Imam takbir Allahu Akbar, tak habis masuk, kita masuk Allahu Akbar, kita masuk. Saya pergi ceramah beberapa surau, ada jemaah masuk sebelum Tok Imam habis huruf ra. Tok Imam ni kena yang bagus, suaranya panjang. Allahu Akbar, panjang suara dia. Tok Imam suara bagus. Tok Imam yang biasa Allahu Akbar. Yang bagus suara dia panjang. Jadi ra tak habis masa dah Allahu Akbar. Biasanya bukan orang Malaysia lah, orang daripada luar lah. Tempat yang saya tu orang Pakistan, dalam 7 orang ramai. Pakistan dekat flat, saya cabar dekat flat section 7. Ramai di Bandar Baru Bangi, orang Pakistan. Ceramah di section ni orang Bangladesh ramai. Di kawasan ni orang Rohingya. Dah kira tempat masing-masing. Kalau ceramah di Taman Tenaga orang Arab, orang ramai sangat. Dalam 100 orang Arab dekat Hentiang Kajang. Ada surau di sana. Saya ceramah tu, lepas ceramah dia datang, kata Ustaz, tarjim bil lughat Arabiyyah. Ustaz ceramah terjemah dalam bahasa Arab. Kami dengar. Kalau dalam bahasa Melayu, kami tak apa-apa faham. Jadi kami duduk dekat luar je lah. Bila masa isyak, kita duduk tengok ceramah, dia naik. Orang Arab dia naik, dia tak kira. Jadi isyak tak boleh dah. Dia naik ke sembahyang sunat sebelah kita. Sembahyang sunat Allahu Akbar, Allah. Kita duduk tengok ceramah, dia naik sembahyang sunat. Masuk saja waktu isyak, kita ceramah lagi. Surau membenarkan. Ustaz lajaklah 5 minit, 10 minit. Orang Arab naik sembahyang sunat ketika sedang ceramah. Dia kata Ustaz terjemah di dalam bahasa Arab. So kita terjemah dalam bahasa Arab. Jadi apa tadi, yang tadi dia takbir sebelum Tok Imam selesai takbir. Tak boleh lah, mesti selesai dulu. Biasanya orang Pakistan, dia dah berdiri, dia takbir, dia ringkas Allahu Akbar, macam tu, Allahu Akbar. Takbir dia ringkas. Tak boleh lah, mesti takbir panjang huruf jalalah. Mesti takbir Allahu Akbar, ada huruf kaf, akbar, ada huruf ra di belakang. Tak boleh Allahu Akbar, mesti panjang huruf alif. Allahu Akbar, mesti panjang huruf alif, baru huruf apa ni, lafzul jalalah yang tengah tu. Allah yang tengah tu, bukan huruf alif, huruf yang tengah. Allahu Akbar. Tak boleh Allahu Akbar, itu tak cukup satu alif membawa pada batas sembahyang kita. Mesti Allahu Akbar, satu alif, 2 harakat. Azan pun sama, mesti Allahu Akbar, belakang tu huruf ra, bar. Ada satu surau saya dengar dia azan, suara dia sedap, tapi huruf ra dia tukar jadi huruf waw. Dekat kampung saya lah, dekat sini, dekat Kelantan sana. Jadi dia azan dia huruf waw, huruf ra jadi huruf waw, suara bagus, sedap suara dia. Allahu Akbar, huruf waw pula tu. Wow, bunyi huruf waw, tidak bar. Dia kata kalau bar tak sedap lah Ustaz. Wow. Oh, macam tu pula. Salah lah tu. Azan tu salah. Allahu Akbar. Oh, bunyi macam tu. Wow, bunyi. Ada orang panjang bar juga. Allahu Akbar. Bar panjang. Tak boleh juga. Tak boleh panjang bar, tak boleh jadikan huruf waw, dan tak boleh pendek pada Allah tadi.
Jadi itu antara sedikit dapat kita sentuh dan sedikit soal jawab. Soal jawab yang tadi dia tidak buka soal jawab tadi kerana saya dalam bidang fiqh syariah lah, belajar syariah bidang fiqh dan mengajar dekat surau-surau juga dalam bidang syariah. Bidang fiqh lah bab solat, itu bidang saya. Jadi hanya itu saja. Saya datang ni ganti Dr. Farid UKM. Dia jemputannya dia sebenarnya dia tak dapat. Dia beritahu saya tak dapat datang. Dia bidang sejarah. Dia pakarlah sejarah hijrah ke Taif, hijrah ke Hafsah, dia boleh. Dia pakar bidang sejarah. Kawan saya lah belajar sekali dekat Kelantan dan dia jadi pensyarah dekat UKM. Dia kata dia dijemput ke surau ni. Jadi dia minta saya ganti dia. Jadi hanya itu saja. Kalau ada soalan buka boleh tentang sejarah Nabi dan juga tentang dalam solat bab fiqh. Bab fiqh boleh jugalah kerana bidang kita lah kita dalam bidang tersebut. Kalau tidak ada hanya itu sajalah. Kalau jemaah ada kita buka soalan boleh dalam 3 minit. Kita habiskan 7.25. Kalau ada soalan lah yang kita catat pada lagi soalan-soalan yang ditanya. Dan juga pada 10 Muharram. 10 Muharram sabda Nabi saumu yaumul Ashura yukafiru sanatan madiyah. Barang siapa berpuasa pada 10 Muharram. 10 Muharram dikafarahkan dosanya setahun yang lalu. Pahalanya pada 10 Muharram. Ada hadis Nabi menceritakan tentang kelebihan puasa pada 10 Muharram. Ada hadisnya. Kalau 10 Muharram itu jatuh ataupun jadi pada hari Sabtu misalnya. Hari Sabtu ni puasa orang Yahudi. Yahudi puasa hari Sabtu. Jadi kita boleh ambil hari Jumaat atau gabung dengan hari Jumaat atau gabung dengan hari Ahad. Jika kalau jatuh pada hari Sabtu, jatuh pada hari lain tak apa. Jatuh pada hari Sabtu, Nabi kata yukhalifu Yahudi. Jadi beza puasa kamu dengan puasa Yahudi. Puasa Yahudi hari Sabtu sahaja. Jadi kalaulah puasa kamu kebetulan hari Sabtu, tak kira lah kita nak puasa nazar ke puasa apa, jatuh hari Sabtu kebetulan. Jadi kamu ambillah dia kata hari Jumaat supaya membezakan puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi. Mereka puasa hari Sabtu saja. Tapi kalau kebetulan jatuh pada hari lain 10 Muharram itu puasa 10 Muharram sajalah. Jadi mudah-mudahan sedikit sekiranya kita pada pagi ini mendapat sedikit ilmu, menjadikan ia sebagai pengajaran untuk kita. Jadi hanya itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak jelas dan tidak tepat boleh tanya saya selepas kuliah ini atau tanya ustaz-ustaz lain. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma zakirna minhuma nasina. Allahumma 'allimna minhuma jahilna. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih lana zata bainana wa alih baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa amalina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis mengucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Ibrahim kalau dikenali di Libya. Jadi kalau ada soalan nak tanya kenapa Libya atau jumpa Ustaz selepas kuliah pagi waktu minum nanti ya. Terima kasih di atas penyampaian Ustaz yang penuh tenaga dan semangat yang kita dapat info jarang-jarang berkaitan dengan peristiwa di Taif. Mudah-mudahan sedikit info yang Ustaz berikan kepada pagi ini dapat kita sampaikan dan kita amalkan, dan juga tambahan pula dengan ilmu-ilmu fiqh. Wallahu a'lam. Insyaallah pada malam ini kita akan ada tafsir perdana dan sedikit maulid yang akan dipimpin oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Yahya Al-Habsyi, dan juga tafsir pada malam ini permulaan baharu muhasabah seorang mukmin. Insyaallah semua dijemput hadir, dan pada pagi ini dijemput ke Anjung Al-Furqan untuk sedikit jamuan pagi. Wallahu a'lam wa afikum. Terima kasih di atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Duduk down kan? Oh, Down. mah.